Wang, Eh, kenapa customer marah lagi ya? yelah, tadi itu customer datang you yang cakap tadi itu kan. Dia Ya. datang nak trade in punya. Hari itu dia beli sama I satu kereta. 6,000. Tukar nama, Puspakom, Rotex, insurans semua. Ini benda saja sudah 1,000 lebih mah. Itu kereta, I jual dia lebih kurang 4,000. Macam tu lah. 4,000, 4 lebih sikit lah. Lepas tu jadi dia mau datang trade in. Dia cakap, Wang ini ambil berapa? Depan belakang I rasa tak sampai berapa bulan sajalah. So I buka harga dia loh. I cakap 2,000 lebih loh. Dia marah I. I beli 6,000. You ambil I 2,000 lebih. So I kena lugi sebaru. Kiraan dia macam mana I tak tahulah. So tak apa, I sekarang explain kasih you tahu. You beli dengan jual kereta you belilah, okay? You jual balik mesti lugi punya. Ini yang pertama tau. You beli dan jual kereta balik mesti lugi punya. You lugi berapa saja. I kira kasih you tengok I ambil you 2,000 lebih. Okay? So nanti kereta balik I standby 500 untuk nak touch up sikit ke, ada apa rosak ke, tak menyala ke, nanti customer baru nak beli yang mesti bisingnya. You cakap you punya kereta okay. Tapi orang nak beli dia cakap itu kereta proven. Ini yang biasa punya. So I standby 500. Tak banyak kan? So 2,500 tambah 500, 3,000 loh. Okay? So masa tu I jual you berapa? I jual you 4,000. So berapa I untung? Satu biji kereta I untung 1,000 banyak. You orang cakap mah, wah Wang banyak untung lah. Beli 2,000 lebih. Jual 4,000 untung 1,000 lebih. Satu bulan you kasih I jual 20 biji kereta macam ni Pui. I pun tak heran bang. I untung 20,000. Rental sudah berapa? Gaji sudah berapa? You ingat betul-betul banyak untung You jangan kirakan sebiji kereta saja Bro, semua barang free loh. Elektrik Agong punya loh, bukan saya punya. Semua kita menyaga punya orang sendiri So jual beli mesti untung punya Kalau you mau ini macam cakap you pergi buat Chow Kway Teow lah. Chow Kway Teow untung lagi banyak Costing dia jual RM10 Costing tak sampai separuh. You cakap sama dia loh. Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.